kita punya mind jadi kata teringin nak dua lagi. Trigger nak tu untuk orang kata kena stop bahawa mungkin itu kita kena tengok dulu review ataupun kita kena pastikan dia punya grade dan kualiti. Biar kita beli ikut grade dan kualiti yang dijanjikan. Kadang-kadang kita tak cakap lah ni, cuma pernah lah dalam resit ni cerita yang macam masa belum ada ilmu kita kadang-kadang tak perasan perkara tu. Masa kita nego ataupun masa kita akad jual beli, kita tidak perasan dalam dia punya tag kan. Setiap kali kita nak beli 916 ada tag kan, dia tulis kat situ 08.6. Maksudnya loket tu, loket rantai leher dia hanya berat dia 0.86 gram. Tapi bila dekat resit dia tulis 1 gram 0.5 gram 1.0 berapa